Okey, so menu kita hari ini, kita nak tolong Cikgu Ishak nak buatkan makanan special untuk anak murid dia, mac and cheese. Okey, ni bahan-bahan dia. Cikgu Ishak. Ya, saya. Masukkan dalam kuali tu. Kuali ya? Macam kuali ya? Kuali. Ni, nah, tolong tiriskan. Mana? Macam ni ke? Tiris. Masukkan Semua? je. Semua. Mangkuk je jangan. Yang itu jangan setia sangat kat situ. Tinggalkan saja. Ambil pisau. Okey, baik. Ambil pisau. Ambil pisau. Okey, hiriskan senipis mana yang Cikgu Ishak suka. Senipis Macam bibirmu. tu. Kalau macam tu, itu tengok kalau dah masak nanti kita tapis, lepas tu letakkan dalam tu, lepas tu kita boleh buat benda-benda yang lain ni pula. Okey. Ini dah siap hiris kan? Dah. Transferlah dalam ni, jangan malas sangat Cikgu. Nampak tak? Dia dah jadi lembut. Ni maksudnya dah masak dah ni. Okey, kita dah boleh tapis dah. Yang itu pun dah. Tak panas Cikgu nak ke? cuci ke? Cuci kat luar, Cikgu. Dia memang gila. Kan saya cakap macam itu. Okey. Nah, lepas simpankan. Okey, panaskan kuali. Tu masukkan. Semua? Nampak tak? Semua. Macam saya cakap, semua tapi mangkuk jangan. Mangkuk bagi saya. Okey. Kemudian? Okey. Masukkan je semua. Campak je dalam ni. Campak je semua. Bagi dia masak dulu. Bagi yang ni masak. Benda ni bukan dah masak ke? Boleh, kita masakkan lagi. Mak saya selalu buat selalunya tumis dulu bawang tu. Oh, tak, kita lain. Eh. Kita lain. Gaul-gaulkan dia sampailah saya kata berhenti. Semua ke? Semua. Tak ada ongah. Semua tinggalkan sikit semua untuk kan masak. macam tu. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, inilah benda yang paling penting dan sangat mustahak. Kita punya susu Good Day. Tapi hari ni kita gunakan low fat milk. Khasiat dia tetap sama, nutrisi dia tetap sama. Kita ada kalsium, kita ada protein, vitamin D, B2 dan B6. Rasa sedap dia tak kurang. Rasa khasiat dia pun tetap sama. So, korang jangan risau. Masih boleh guna susu Good Day. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayam? Jadi kita campur gaul-gaulkan dia, bagi dia pekat, baru dia nampak sedap. Bila dia dah pekat, dia punya cheese tu melekat-lekat, dia akan lebih rasa tasty. Taste dia tu naik, tasty. Bibir aja. Okey, dia macam ni untuk ya, betul. Lepas. Masya-Allah. Okey. Okey. Dah boleh tutup api dia lah. Baik, Dah boleh, dah cukup dah. Kita cari mangkuk dia dulu. Masak dia kejap je. Sekejap je. Sekejap ya. Okey dah, boleh. Saya letak di sini. Kalau tak ada bunga atas ni tak tahu. Ke bawah sikit, takut dia mengecik. Kita masukkan Patutlah simpan tadi. Inilah okey. cheese nama dia. Tu, okey. Okey dah. Siap. Alhamdulillah dah siap. Inilah resepi kita untuk hari ini. Mudah dan sedap. Ini anak-anak memang suka. Kalau ada perempuan yang dekat rumah, kalau nak agak pedas, korang boleh tambahkan apa-apa cili ke apa untuk pedas. Tapi kalau yang tak suka pedas, kita kurangkan pedas tu. Okey, tapi jangan lupa kita kena gunakan susu Good Day.